Kenapa bila orang lain pakai skincare menjadi, tetapi bila kita pakai kat kulit muka kita, dia tak menjadi pula. So kalau korang nak tahu, korang boleh tonton video ni sampai habis sebab saya nak kongsikan 5 suplemen yang korang boleh amalkan supaya setiap kali korang pakai skincare, dia menjadi seperti mana yang telah pun di-advertisekan oleh produk tersebut. Dan nombor 5 tu paling penting, ramai orang tak ambil kisah pun pasal benda ni. Nombor 1, vitamin C. Sebab vitamin C ni mengandungi antioksidan, dia boleh membantu untuk mencantikkan lagi kulit kita. Nombor 2, zinc. Zinc mengandungi anti-inflammatory. Dia membantu juga kepada mengurangkan kesan-kesan keradangan yang boleh dinampakkan daripada kulit muka kita. Nombor 3, omega 3. Omega 3 juga mengandungi anti-inflammatory dan juga dia boleh membantu kepada skin barrier dan juga boleh meningkatkan hydration kita. Nombor 4, probiotik. Probiotik boleh membantu kepada kesihatan perut kita supaya apa yang kita makan dia boleh absorb nutrien tu dengan betul dan cukup. Dan nombor 5 yang ramai orang selalu tak ambil pot sangat iaitu minum air secukupnya. Macam korang dapat something ke? Kalau korang suka tips-tips macam ni, korang boleh follow saya.